Semakin meningkat usia ni, ramai di antara kita mula merasai sakit lutut dan sendi. Bukan orang tua sahaja, malah yang muda pun dah mula rasa bisar, lenguh dan sengal akibat gaya hidup yang lasak dan pemakanan tidak seimbang. Setiap hari, lutut terasa ketat, nak rukuk pun susah, nak panjat tangga pun sakit. Bila malam pula, sendi berdenyut sampai tidur pun terganggu. Inilah jus lenik, merupakan ramuan tradisional yang dirumuskan khas untuk melegakan masalah lutut dan sendi anda. Dengan bahan utama dari herba tulen, iaitu tulang gunung, yang merupakan herba hutan yang terkenal sejak turun-temurun kerana khasiatnya dalam menguatkan tulang dan melicingkan sendi. Tulang gunung dikenali dalam perubatan tradisional sebagai penawar sakit sendi dan anti radang semula jadi. Ia membantu lancarkan peredaran darah, kurangkan keradangan dan tingkatkan kekuatan otot dan tulang. Herba ini bukan sahaja kurangkan rasa sakit, tapi bantu baiki struktur sendi dari dalam. Sebab tu ramai pengguna yang rasa perubahan hanya dalam beberapa hari. Okey, antara kebaikan jus lenik ni apa? Kebaikannya adalah melegakan sakit lutut dan sendi, menguatkan tulang dan otot, kurangkan bengkak dan radang, serta mudahkan pergerakan harian. Dalam dunia hari ini, sendi ni semakin tertekan akibat makanan, kurang bersenam dan usia. Kalau dibiarkan, bukan sahaja lutut, malah tulang belakang, tangan dan pinggul pun boleh terjejas. Jadi, ambil langkah pencegahan dan rawatan sekarang. Tak perlu tunggu makin teruk baru nak rawat. Mulakan hari anda dengan jus lenik supaya kekal aktif dan bebas bergerak tanpa rasa sakit.